Ini masalah player NVIDIA paling takut. Lepas satu masalah lainnya pula. So hari ni sebelum motor NVIDIA 155 datang masalah bunyi yang teruk. Aku tak rasa bunyi bahagian CVT. So Onu ingatkan bahagian CVT tapi rupanya bukan. Manakah hari ni penuh dengan motor skuter, so aku tak boleh nak buat bahagian depan bengkel. So aku terpaksa pusing motor ni dekat bahagian belakang bengkel, buat kat bahagian bengkel. Sebab apa? Depan dah terlampau penuh dengan motor skuter customer yang lain. Kau dengar sendiri dah bunyi motor NVIDIA ni memang tak butuh bunyi dah. Macam bunyi yang ada. Orang ni ingatkan bahagian CVT tapi rupanya bukan. Kalau tengok mileage pun dah 71,000, so dah agak tinggi. So tengok bunyi pun dah tahu ini bukan datang bunyi pada bahagian CVT tapi engine. Tapi agak-agak apa masalah. So kita buka CEO, seat bersih. Tahu-tahu je nak masuk video. Tapi ini apa function ni, aku nak tanya player-player NVIDIA. Ini apa function dia? Aku sampai sekarang aku tak faham function dia. Tak apa biarlah kan. So macam biasalah, motor ni benda pertama aku nak buat ialah aku nak check bearing cam dia. Sebab motor NVIDIA NMAX banyak masalah bearing cam pecah. So bunyi memang bertukang. And then baru aku akan check ke bahagian lain, block, head block, and then bahagian road, engine dan sebagainya. Tapi step by step lah. Benda pertama tu buka cover set dia. Dah buka, and then kita letak dalam satu bakul kosong setempat mahal untuk barang motor ni sahaja. Sebenarnya motor ni aku suspect bearing cam pecah. Agak-agak betul ke bearing cam pecah? Sebab motor ni bila aku perasan, semalam motor ni bila aku start, aku perasan motor ni jadi macam timing kuda. Tinggi naik timing kuda. Padahal motor ni motor standard, tak sepatutnya timing kuda. Kejap timing dia standard macam motor biasa, kejap timing dia timing kuda. So aku suspect bearing cam pecah. Kalau bearing cam pecah, boleh jadi juga timing korang akan jadi gila. Kejap normal, kejap jadi timing kuda, kejap normal balik. Itu yang banyak jadi juga. Tapi kalau tengok motor ni dah pakai button mode, maksudnya dia dah tukar ECU. Button mode ni untuk korang, hati-hati button mode banyak punca masalah motor. Bateri cepat kong lah, motor tiba tak boleh nak hidup lah, semua banyak masalah punca daripada button mode tu juga. So hati-hati button mode ni juga. So kadang-kadang check lah button mode korang tu juga. So macam biasa lah, dah buka motor ni semua, yang dia cabut lah semua soket yang ada. Motor NVIDIA ni simple sikit, mudah aja. Kalau kau tanya aku motor ADV 160 dengan motor NVIDIA ni, mana lagi senang buka? Kalau kau tanya aku, lebih kurang sama je. Kau dah biasa buat. Tapi dari segi dia punya complicated soket dia tu, NVIDIA lagi mudah lah bagi aku. Tapi lebih kurang sama je lah bila kau dah biasa buka. So cuma kali ni aku nak buka style engine ni lain sikit. Aku nak tarik semua soket wiring, tarik ke belakang. Sama macam cara kalau aku buka motor ADV 160. So dah buka semua, tarik segala soket yang ada, dan cabut segala radiator apa semua yang ada lah. Then tarik engine keluar. Untuk pengetahuan korang, kalau nak mudah lagi kan, absorber ni kau buka je skru atas, tak pernah buka skru yang bahagian bawah, mudah sikit kerja. And then dah buka, tertarik letak engine dekat depan korang. Ini kita nak buka. Tapi sebelum tu aku nak cabut dulu exhaust ni, sebab apa? Mengacau kerja nak buka engine block pun sangkut nanti. So dah buka, letak nombor plate, and then kau sangkut. Simple. So dah buka, dah sangkut, baru kita boleh fokus buka engine motor ni. Macam biasalah, mula pertama kita buka dia punya cap head. And then kita tengok dia punya condition bearing cam, adakah pecah atau tak pecah. Coolant kita tengok okey, tak ada masalah. First kita tengok check thermostat dulu. Kokok thermostat ni punca motor ni berbunyi, blok cala ke dan sebagainya, nak tahu juga kan. Adakah betul? Bila kau tengok thermostat dia betul-betul, kalau kau zoom ada kesan makan sebenarnya. Tapi ni kesan makan yang normal. Walaupun dah makan tapi still boleh pakai lagi. Dia tag VVA dia pun tak ada masalah. Tapi aku pelik kenapa VVA dia karat mendatang karat ni. Tak banyak, biasanya tak jarang kes karat ni sebenarnya, tapi ada juga kes. Ini penting, sebelum kau cabut enjin, tembak angin dulu. Apa? Buang pasir-pasir, batu-batu yang dekat sekeliling enjin. Sebab apa? Takut bila kau cabut blok, pasir-pasir tu termasuk dalam enjin. Satu hal lagi kerja. Ini cabut water pump. Water pump ni, bila cakap water pump, NVAC antara motor, kalau kau tukar coolant, kau flush coolant, kau kena bleeding. Sama macam motor Husky. Ramai yang buat sendiri flush coolant tapi tak bleeding, ending motor jadi overheat. Banyak jadi kat motor Husky. Motor Husky pun senang je bleeding, sama je cara. Dan nanti aku ajar buat video. Tak adalah jahanam motor bila buat sendiri. Dia kita cabut K-head. K-head kau tengok semua cantik je dia punya minyak hitam sebenarnya. Aku tak tahulah tengok apa punca. Kita marking dulu, and then kita nak check, buka cam dia, nak check bearing cam dulu. Buka cam pulley, cabut timing chain, buka segala skru, and then kau tarik head keluar. Sebenarnya motor ni aku dapat rasakan bukan masalah. Dari bagi bearing cam masalah. Sebab tu aku cabut head dia awal-awal. Mungkin datang pada masalah blok juga. Tapi tak apalah, halalang terbuka je sebenarnya. Dan kita buka dulu bearing cam dia, nak tengok condition bearing cam. Tapi bila aku check bearing cam dia, tengok rokaan dia okey, bearing VVA dia okey, bearing cam pun okey, tak pecah. Pelik, agak-agak apa punca masalah motor ni bunyi bising, bertukang. Dah macam apa dah bunyi dia kan. Tapi apa, kita buka dulu blok dia dulu. Adakah punca bunyi pada blok juga? Nak tarik pun ketat, motor ni ada something wrong. So bila aku cabut blok ni, and aku perhati detail satu persatu, kau tengok sendirilah. Motor ni blok pun dah cala teruk. Kau tengok kesan makan yang teruk atas dan bawah. Kalau makan atas dan bawah ni memang something wrong. Kemungkinan besar punca pada rod goyang pun jadi juga. Kalau kita tengok piston dia pula, kita tengok check condition piston pun memang cala teruk. So
Ni salah satu penyumbang bunyi datang daripada bahagian blok. Tak apa kita cek bahagian road yang paling penting pula. Kalau tengok warna road ni warna hitam legam terbakar, kemungkinan motor ni pernah minyak hitam hampir kering. Tapi bila aku cek pakai tangan, aku try ketuk, motor ni macam 50-50. Seakan-akan road goyang tapi macam tak. Kalau macam dia 50-50 ni memang tak ada cara lain. Solution dia ialah kau pasang je blok baru, kalau still ada bunyi memang confirm lah datang bunyi pada road. Road ni memang kadang tak semua benda kita boleh check daripada luar, memang itu cara dia. Tapi sebelum tu aku kena update dekat owner dulu lah, condition bearing cam dia elok and then block saja yang calar. Tapi aku cakap awal-awal, ada kemungkinan road dia goyang ni sebenarnya, tapi tak apa, kita try pasang dulu, terus masuk blok baru. Tapi kalau still bunyi memang confirm lah road yang goyang. Tapi bila dah pasang blok yang baru, inilah hasil dia. Assalamualaikum bang, motor abang saya dah pasang. Yang dia bunyi juga abang ni. Kita memang nak kena overhaul lah ni. Bunyi dia. Bila tukar blok baru bunyi dia makin clear. Tapi aku dah perasakan motor ni road goyang sebenarnya. Tapi bunyi macam bearing crankshaft pun ada juga. Tapi aku dah perasakan bearing road dia yang goyang dengan pin dia makan. Tapi bila kita buka memang confirm lah. Dia punya road dah makan, dia punya pin pun makan. So bearing road pun makan. Ini yang terpunca bunyi bising. Tak apa, kita try tukar dulu. Kita tengok hasil dia macam mana. So settle lah untuk masalah motor ni, kita tinggal nak overhaul, nak pasang balik je. So untuk korang mana ada masalah motor skuter, boleh hantar mana-mana cawangan Danagarah yang dekat dengan rumah korang. So sekarang kita tengah ada package motor skuter. Jadi untuk korang sekarang dekat Danagarah tengah hot pasal package baru masalah penyakit keturunan motor-motor skuter yang tengah jalan sekarang. Contoh masalah motor keturunan lampu temperature naik, gasket terbakar, masalah motor ADV 150 dengan Vario 105 dengan Vario 160, masalah gasket terbakar. So kena buat CV top set and then tukar gasket baru. Ini package kita buat, boleh siap sehari tapi kena booking slot lah. Untuk motor NMAX NVAX ada masalah, bearing cam kau selalu pecah. Ini biasa kita recommend buat 30,000 mileage dan ke atas. Kita pun buat ada package CV top set yang siap sehari. Untuk masalah ADV 160, masalah all pump makan pun kita ada buat package juga, tukar gear all pump dan all pump sekali one set. Ini biasa bila buat, biasa banyak case jadi dekat mileage 40,000 ke atas. And then masalah NMAX dengan NVAX, coil magnet kan terbakar, senang terbakar tu kan. So kita akan tukar coil magnet Vietnam yang panjang terus direct ke ECU terus nak settlekan masalah tu. So untuk korang ada buat ni, boleh PM je kita, tak ada masalah.